Pagi guys, Assalamualaikum. So hari ni kita akan hiking dekat Bukit Tis. Sebab inilah antara tempat hiking yang dekat selain Gunung Pulai. Daripada pergi jauh tu bukan tak boleh, tapi jauh kan. So Bukit Tis one of the best tempat yang boleh hiking lah untuk hujung minggu. So hari ni kita try rasa baru daripada hutan King. Sebab yang lama tu dah rosak. Memang dah berjasa hampir 4-5 tahun macam tu. So tukarlah baru. Okay, so apa yang korang boleh lihat, kita dah sampai dekat salah satu Blue Lake dia. Dan kat sini diorang panggil Tasik Tiga Beradik lah. Cuma tak tahu dekat mana. Sebab aku pernah pergi tapi dah tak ingat sangat kan. Sebab kita more fokus dekat tempat hiking berbanding tempat kita nak lepak. So itulah. Okay, nice lah. Dia ada lagi dekat belah sana kot. Kena check lah map dia kalau nak tengok betul-betul. So aku rasa ni tasik yang kedua ketiga. So target kali ni aku nak try masuk, apa nama tu, Sweet Alam yang tanah tu lah. So tak nak tembus jalan tar ni. Pelik kan, macam mana boleh ada jalan tar pula dalam ni. So nak masuk sini dulu, mesti tembus. Sebab dia lalu dia bertembung dengan ni, bertembung dengan jalan raya dia tiba. Ni kat atas bukit lah, dia atas bukit ni. So atas tu camp tentera actually. So berhati-hati lah. So kita boleh nampak road kat sini. Boleh terus gerak lah jalan ke sana. Okay, banyak road dia. So nak ke mana? Sini ke sini? Ada satu ni, 3. Tiba ada aliran air. Air setik sini. Aku ingat kan nak tembus sana, namun dia ada air, so kita kena lalu road ni. So guys, tidak habis tamat dah ekspedisi Bukit Guncu. Sebab aku tak lalu Tis, aku just lalu tepi. Aku tak pergi puncak dia, terus pergi Guncu. And then pusing satu ni buat loop lah. So terima kasih kerana menonton. Bye, check it out.